Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya ni. Okey, pada video kali ni saya nak buat ni lah, unboxing dan review tentang produk ni apa? Azan clock ni. Azan clock, apa tu, jam azan lah. Kalau dalam bahasa Malaysia, jam azan lah. Okey, jam ni saya beli kat Shopee lah. Nama Al-Fatihah. Jadi saya baru beli lagi, saya tak buka lagi, tak tahu lagi. Cuma dia lah. Dia punya packaging seller tu dia hantar macam ni je. Dia tak ada kotak brown box, tak ada kotak coklat dia. Bubble wrap betul. Kat luar tak ada, dia main selotip macam ni, dia hantar macam ni je. Ni ada tulis 2 tahun. Maksudnya boleh pakai 2 tahun jugalah. Pertahanan dia. Model FAJ113. Model dia. Macam ni lah. Okay. Saya beli ni untuk tengok waktu azan lah, yang solat dan waktu berbuka puasa. Senang kalau ada jam. Ok, dia bagi ni USB cable ni, Type C lagi. Tak ada pula. Okay. Jadi dia bagi manual book lah. Manual book azan clock. Bahasa English. Setting dia punya ni lah. Tu features dia. Okay, kita check dulu ya. Kita buat unboxing dulu. Ini dia. Al-Fatihah. Okay. Ada lubang USB, sound kot ni, sound. Down, set, up. Up, down lah, set. Azan sound. Atas tak ada apa. Dia ni belakang ni lah. Ni dia ada on off untuk alarm, jam. Ni azan ni. Ini snooze. Dia ada kaki dia ni. Nak stand kaki dia tak jatuh. Kat rak atau meja dia tak jatuh lah. Okay. Dia ada screen protector ni. Cabut dulu lah. Tanggalkan dulu. Okay. Lepas tu, sekarang ni kita boleh pakai USB. Type C ni cucuk ni dekat pelak macam charger telefon ni. Ataupun boleh pakai bateri lah. Okay. Jadi kita try pakai bateri dulu, charger USB dulu, kemudian nanti kita tengok kalau ada bubur. Tapi kita pakai bateri lah untuk uji kali ni. Okay. Okay guys, kita pasang bateri pula. Kita checknya jam, volume dia bagi ring. Nak slow nak kuat volume kat sini. Okey. Tutup dulu lah belakang ni. Okey, sekarang ni macam ni lah dia punya apa? Display dia. Ni temperature, suhu, tarikh,
jam ni tarikh juga lah, Ogos ni beritahu. Ini waktu untuk apa, subuh ni, untuk solat lah, waktu solat. Okay, kita nak set dia punya tu, kita masa kita set dekat set ni lah. Set ni tekan lama sampai dia naik tu. Okay, pilih negara. Jadi negara Malaysia, kita cari negara Malaysia lah. Ni pergi tahun pula. Sekejap sekali lagi. Okay, sekali. Sampai dia naik tu, Saudi Arabia. Tekan bawah. Kita nak pergi cari Malaysia. Okay, set. Bukan saya dekat Perak cari yang dekat lah, Ipoh. Okay, set waktu. Okay, set waktu, tahun 26 dan 3 Okay, jadi macam ni lah. Nanti kita boleh set lah waktu untuk ni pula, apa, waktu untuk waktu solat. Nanti kita set pula waktu solat. Ni contoh untuk set dia. Okay, macam ni untuk button ni pula, untuk ni lah, alarm, clock, azan dengan snooze. Kalau kita on, jadi 3 on lah. Itulah dia indikator tu naik 3 macam tu lah. Okay, okay lah, setakat ini sajalah video saya untuk kali ni. Terima kasih kerana menonton video saya. Sila like dan share video ini, semoga bermanfaat kepada semua. Okay, kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.